Setiap kali cuaca menjadi sejuk, batang pokok sangat mudah retak. Kejutan haba dan wabak perosak dan penyakit melemahkan pokok dengan cara yang diabaikan oleh ramai orang. Itulah sebabnya semakin ramai penanam pokok memilih untuk memutihkan batang pokok mereka sebelum musim sejuk menggunakan ejen pemutih batang pokok khusus, bukan sekadar cat biasa. Produk ini telah dicampurkan terlebih dahulu daripada kapur tohor, kapur sulfur dan ejen pelindung. Apabila digunakan, ia melekat dengan kuat, tahan hujan, membantu menstabilkan suhu siang dan malam, mengurangkan keretakan batang dan berkesan melindungi daripada sejuk. Bukan sahaja ia melindungi daripada cuaca, tetapi lapisan putih juga membunuh patogen dan telur serangga, berkesan mencegah serangga sisik, pengorek batang dan belalai daun, penyebab senyap yang melemahkan pokok. Yang penting, produk pracampuran sedia untuk digunakan. Hanya buka penutupnya, ia cepat kering, tidak mengelupas atau mengelupas dan menjadikan batangnya putih sekata, bersih dan estetik. Sesuai untuk bunga ros, tumbuhan hiasan dan pokok buah-buahan di taman rumah. Jangan tunggu sehingga pokok rosak untuk merawatnya. Putihkan batang hari ini untuk melindunginya dan memastikan ia sihat sepanjang musim sejuk.